Terima kasih Dato' Wira Speaker. Saya ingin bertanya bahawa ada desakan dan permintaan daripada ibu bapa untuk mengembalikan hukuman rotan di sekolah. Apakah pandangan kerajaan negeri terhadap perkara ini? Terima kasih. Baik, tentang isu merotan ini sebenarnya merupakan satu isu yang agak panas jugalah. Kalau dahulu zaman kita sekolah ni, semua cikgu bebas merotan. Semua pernah kena rotan, tak kecuali juga saya. Termasuk juga Duyung kan. Cumanya bila guru bebas merotan ni, ada isu juga daripada ibu bapa yang membuat aduan dan sebagainya. Maka dengan itu Kementerian Pendidikan telah pun memberi kuasa merotan ini sehingga sekarang masih ada lagi, dan di bawah peraturan-peraturan pelajaran dan disiplin sekolah 1959, di bawah Ordinan Pelajaran 1957, dan dalam peraturan ini dinyatakan dengan jelas bahawa peraturan 6, guru besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa tertakluk kepada apa-apa syarat dan hal yang difikirkan patut mewakilkan juga kuasa disiplin sekolah dan kuasa menjalankan hukuman kepada guru-guru yang lain. Maknanya sejak tahun 2003 lagi pelaksanaan hukuman merotan ini masih ada, tapi dilaksanakan oleh kuasa guru besar dan juga pengetua sekolah. Itu saja jawapan saya. Terima kasih.